بعلم النفيس مولانا الإمام أحمد بن إدريس قدس الله سره ونفعنا الله بعلومه في دارين آمين ثم آمين. وكذلك شاد سره وعن سيد إمام أحمد البدوي قدس الله سره وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم وإلى سيد الوجود والسبب لكل موجود سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم بسر ثواب الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله وسلم. يصحب شيخ العلم والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. يصحب شيخ العلم والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. فليس بعد العلم من هداية وعمل به هو الولاية. فاسمع ما قاله وكن سريعا لعمل به وكن مطيعا. فاسمع ما قاله وكن سريعا لعمل به وكن مطيعا. فالشيخ أنت إن أطعت الأمر وكنت محبوبا لديه سيرا. ومدد الشيخ بقدر الحب كذاك قربه بقدر القرب. وكلما ذكرته تلقاه لا سيما إن غبت في رؤياه. تلك معاني الذوق يا أخانا فلا تكن مصاحبا سوانا. إدراكنا الإدراك إن أردته وربنا العظيم ما أدركته. إدراكنا سبيل لا إدراك فلا تمل لغيرنا إياك. طريقنا الكتاب ثم السنة وشيخنا لجده وكلنا. ومالك إمامنا في المذهب وعقدنا كالأشعري الطيب ووردنا كالمزني يهمي عسلا فيه
شفاء للذي قد أقبلا فما حجبنا عنكم التراب ولا تغيبنا كمن قد غابوا بل نحن في القلوب لا نزال وفي القلوب ينزل المقال فإن رأيت قد رأيت ثما غيثا مريعا هاطلا وعاما ومن رآنا كالتراب صيرنا فذاك محجوب وعنه سيرنا ومن رآه في المقام العالي ما داره المحبوب عبد العالي فذاك قد درى ومن دراني يموت في العقبى على الإيمان اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Masih lagi bersama dalam kitab Ilhamun Nafi' mensyarahkan bagi qawaid risalah, iaitu di karangan Sayyidi Imam Ahmad bin Idris. Yang mensyarahkannya pula adalah Al-Imam Azhari Sayyidi Syekh Saleh Ja'fari Qaddasallahu Sirahu, yang mana kitab ini merupakan sebagai kesimpulan kepada kitab Risalah Qushairiyah dan juga kepada kitab Ihya Ulumuddin dan juga kepada Futuhat Makkiyah, yang memudahkan cara lagi ataupun untuk memahami bagi setiap daripada mereka yang salik nak menuju ke jalan Allah Azza wa Jalla. Maka dah sampai pada muka surat 35, Syekh Saleh menyebutkan selepas muka surat 34. Betul? 34, 36. Habis dah 36. Betul, 36 kan? Muka surat 36, selepas Syekh Saleh menerangkan apa beza salat orang yang berhubung dan salat orang yang sekadar nak pelepas tanggungjawab. Itu dah disyarahkan semalam. Maka kedua-dua salat tadi, yang paling tinggi adalah salat orang yang berhubung. Kerana salat yang berhubung ini menegah daripada seorang itu nak jatuh kepada kancah kemaksiatan atau kemungkaran, sehingga kan nak mendekatinya pun tidak mahu. Dan lagi pula kadang-kadang lintasan-lintasan hati yang tidak elok tu pun tidak berlaku. Kalaulah berlaku lintasan yang tidak elok pun, dia tidak mengendahkan ianya dan tidak minta agar lintasan tersebut untuk singgah duduk bertamu di dalam kawasan dada wasatis sudur secara muslihah. Baik. Adapun salat orang yang masih juga tetap menerus buat salat, tak tinggal salat, sekalipun salat dia hanya sekadar nak melepaskan batuk di tangga dan juga sebagainya, salat itu juga akan menegah pada buatan mungkar dan keji pada maksud, iaitu kalaulah berlaku kepada dia dosa, kesalahan ataupun mungkar keji, Allah akan jadikan pada penyudah dia tadi seorang yang dalam jiwa dia tadi rasa nak kembali, lalu dia pergi taubat kepada Allah dan diampunkan dosa tersebut. Sebab tu jangan tinggal salat. Ada orang yang mana mereka ni dilahirkan sebagai lelaki, tetapi mereka nak jadi lembut macam perempuan,
Jadi mereka duduk macam tu, tiba-tiba mereka bertanya pada Habib Umar, macam mana dengan orang macam kami ni kan. Panggil apa? Transgender. Betul? Betul? Transgender. Kau tak silap. Betulkan saja. Kalau tak silap. Betul ya? Transaksi lain. Okey. Jadi daripada lelaki naik jadi perempuan. Dia tak jadi transformers. Dia jadi transgender. Kan? Tapi mereka bertanya kepada Habib Umar. Habib Umar tak jawab tentang keadaan situasi mereka. Habib Umar tanya soalan. Solat tak? Teruskan solat. Kerana satu masa solatmu itu akan membuahkan hasil. Akan menghalangmu daripada buatan munkar dan keji. Dan solatmu tadi akan membuahkan hasil untuk engkau bertaubat. Dan solatmu itu tadi akan menjadikan engkau mendekatkan diri kepada Allah. Jadi Allah akan bagi. Sebab Allah Ta'ala perintah, u'buduni. Sembahlah aku. Hadha siratun mustaqim. Yang sembah aku itulah jalan lurus. Okey? Jadi, macam itulah keadaannya. Dan juga, lintasan-lintasan ni adalah satu benda yang dia main lintas tu, kalau kita tengok benda tu tidak elok, kan? Contoh macam mata kita ni, ada benda benda yang tidak elok ataupun lihat wanita lah, bila main wanita lalu dan sebagainya, cantik, indah rupawan sebagainya, maka Nabi SAW kata pandangan kali pertama tu apa dia Umar? Pandangan kali pertama apa dia? Rezeki. Pandangan yang kali kedua tu sudah bawa kepada sahmun min sihami iblis, iaitu anak panahan iblis, yang iblis pun cuba campakkan lagi gambaran tersebut kepada dia. Kan? Jadi yang pertama tu rezeki, tapi jangan lama sangat. Tak kejip mata ni. Mesti buat rezeki, jangan kejip lagi habis dah, tak boleh dah. Bukan. Kan? Sebab tu ketika mana seorang sahabat yang naik bersama dengan Rasulullah SAW, dia melihat seorang wanita, lepas tu dia ikut sampai begitu kepala dia, Nabi SAW pegang kepala dia, bagi dia putar balik kepala dia. Putar balik kepala dia. Sebab sesuatu yang lintas, jangan lebih pada 3 saat algoritma. Kalau tengok video tu lebih 3 saat, kan, saat lagi, dia akan lepas pada 5 kali, dia ulang balik main video lebih kurang dia tu. Kalau layan lebih pada 3 saat, dia jadi kerap kali algoritma tu dia main. 4 kali, 3 kali, 2 kali, last kali, setiap kali video hak naik, semua hak tak elok jadilah. Macam itulah kalau kata kita lihat sesuatu, benda pertama tu rezeki, kita terus yarudduna absarahum, terus kecilkan mata. Ataupun kita slide lah. Panggil apa? Naik ke atas slide lah. Tak gitu. Dia tengok kurang daripada 3 saat, dia tahu kau ni tak suka. Selepas 10 kali muncul sekali ke pun, dia slide, dia tak mau tengok. Lepas tu algoritma, dia tidak akan ada lintasan lagi di depan kaca TikTok ataupun kaca handphone tu tadi. Hati macam tu, kalau kata kita terlihat yang zahir nyata macam tu, kita buat tak tahu, maka dia tidak akan berbekas di hati, dia tidak akan main sahmun min sihami iblis. Dia tak akan main banyak kali. Dia punya apa? Panahan-panahan iblis tu main banyak kali. Tapi kalau kita melayan hak awal, kita tengok lajak lebih, maka sagi dia raja teringat. Cuba, astagfirullah, dia main lagi. Nak kena perlu kepada taubat nasuha. Syekh nak kena buat window baru. Contoh gitu kan. Ataupun pencucian yang banyak kali. Maka kiaskanlah dalam kehidupan kita. Semua benda yang berada di keliling kita, Allah ingin memperkenalkan dirinya. Jadi cubalah mengenali Allah. Pada setiap masa yang berlalu, nafas yang dihirup, keadaan yang berlaku, insan ataupun apa jua makhluk yang sedang Allah Ta'ala laku jalankan di depan kita. Maka kenallah Allah. Agar supaya engkau tidak jahil Allah pada setiap suatu. Karena dia telah memperkenalkan dirinya pada setiap suatu, maka bukan Allah gagal menyampaikan maklumat, tetapi kitalah gagal memahami bahasa cinta Allah. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbihi sayyidina Muhammad. Ustaz turun ke masjid yang sunat. Waktu tu dalam keadaan siapa baca Quran sangkut-sangkut tu? Farid. Farid tengah baca Quran pakai mic sangkut-sangkut. Jadi ustaz cepat nak habiskan solat tu sebab kata kalau boleh nak menegur dia. Kalau boleh nak menegur dia. Bacaan takut orang ni tak tegur lagi jadi dosa pula kan. Betul. Jadi bila ustaz sembahyang tadi tu, ustaz pun ringankan solat, habis bagi salam yang sunat, terus duduk sebelah dia. Tengok awak ayat tu dia sangkut banyak kali. Ustaz perlu tegur dia. Tiba-tiba ayat tu bercerita tentang rezeki daripada Tuhanmu adalah rezeki yang kariman dan juga hasanan. Rezeki yang penuh dengan kebaikan. Waktu Ustaz tengah tegur dia, Ustaz dengar ayat tu, Ustaz kata, Ya Allah. Sebenarnya Allah yang nak menegur kepada Ustaz. Allah bagi dia sangkut tu tadi. Sebab apa? Sebab nak bagi tahu cerita hamba-hamba dia macam ni, Allah Ta'ala sayang, Allah akan bagi rezeki. Dan bukan Allah Ta'ala sebut bagi rezeki ni. Bahkan Allah Ta'ala kata rezeki yang elok. Allah, seronoknya. Macam tu kan? Jadi sebab tu di dalam ayat Quran ini dia ada bisyarah demi bisyarah. Tadi bila Ustaz duk baca tentang dalam surah Nur, Ustaz terbaca Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ada tak sampai kat majlis Ustaz? Suruh hantar. Mai kat Ustaz ni. Ada yang guna. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu radhiyallahu ta'ala anhuma pada ayahnya sekali insya-Allah. Beliau masuk menziarahi Ummuna Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha pada ketika mana Ummuna sudah pun waktu tu tenat nak meninggal dunia dalam keadaan hal sakarat. Rasa berat nak meninggal dunia ni. Lepas tu disebut ni dakhala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ala Aisyah radhiyallahu anha fi maradhiha, pada sakit beliau yang terakhir tu. Wa hiya khaifah min al-qudum ala Allah azza wa jalla. Waktu tu Sayyidah Aisyah rasa takut nak balik menghadap Allah azza wa jalla. Kan kita tajuk balik menghadap Allah kan. Rasa takut nak balik menghadap Allah azza wa jalla. Ketika saat beliau dalam keadaan macam tu, Sayyidina Abdullah bin Abbas kata, la takhafi. Janganlah engkau bimbang, jangan engkau takut wahai Sayyidah Aisyah. Fa innaki la taqdumina illa ala maghfiratin wa rizqin karim. Sungguhnya engkau tidak akan balik kepada Allah melainkan dalam keadaan yang pertama telah mendapat maghfirah, yang kedua adalah warizqun karim, ada rezeki yang sangat mulia isi Allah. Lalu Sayyidina Abdullah bin Abbas membacakan ayat daripada surah An-Nur yang Allah pertahankan Sayyidah Aisyah. Pertahankan Sayyidah Aisyah, iaitu ayat dia itu ulaika mubarrauna lahum maghfiratun wa rizqun karim. Lepas menceritakan bahawasanya orang perempuan yang bersih daripada noda daripada buat perkara-perkara zina, Allah Taala telah pun bebaskan bahawasanya Sayyidah Aisyah tak buat benda tu ayat Quran, dan lagi disebutkan bagi mereka itu maghfiratun wa rizqun karim. Maghfirah dan dapat rezeki di sisi Allah, rezeki yang mulia. Sayyidah Aisyah bila dengar Sayyidina Abdullah bin Abbas sebut ayat ni, memperingatkan balik kepada beliau peristiwa bagaimana Allah mempertahankan Sayyidah Aisyah tadi dalam surah Nur yang hampa mengaji baru ni. Sayyidah Aisyah punya terlalu gembira sampai jatuh pingsan. Dia kata, Allah, pingsan. Tengah-tengah sakarat tu, waktu tu tengah dekat-dekat nak menjelang ajal usia pun, dengar ayat ni jadi satu bisyarah. Sebab tu perlu kepada anak-anak murid ataupun kawan-kawan yang pernah ingat bahawasanya ayat ni pernah cerita sifat macam ni. Kita pergi ziarah tu kita bawa bisyarah. Kan bukan bila kita orang ni takut kata aku takutlah, aku dekat nak mati dah, aku dekat nak mati dah Aiman. Contoh gitu kan. Janganlah Aiman kata itulah hang dulu hang duk hidup atas muka bumi macam ni. Bagilah berita-berita bisyarah kepada beliau. Kan? Maka
faghashiya 'alaiha farhan bima tala wa qalat radhiyallahu ta'ala anha, bila beliau tadi jaga pula, beliau kata terus sebut, qad u'titu tis'an ma u'tiyatuhunna imra'atun. Wahai Abdullah bin Abbas, saya ada 9 benda yang saya dikurniakan oleh Allah yang tak ada mana-mana wanita dapat 9 ni. Ni orang perempuan, ingat betul-betul apa nikmat Allah bagi sepanjang hidup kita, yang kita boleh syukur benda tu dan selalu bermain di minda kita. Sampai kita boleh sebut pada orang, kita boleh banggakan benda tu. Saya dikurniakan dengan kurnia oleh Allah sekian-sekian. Apakah 9 perkara yang disebut oleh Sayyidah Aisyah? Qad u'titu tis'ah nazala Jibril bi surati fi rahatihi. Malaikat Jibril pernah datang menyerupai wajahku di depan Nabi SAW untuk bagi tahu bahawasanya akulah bakal isteri ni. Satu. Haina amara alaihi salatu wassalam an yatazawwajuni, ketika mana Allah merintahkan untuk Nabi SAW nak menikah dengan saya, maka malaikat Jibril telah menyerupai wajahku untuk bagi Nabi SAW lihat. Wa tazawwajani bikran, dan aku, baginda SAW telah menikahiku dalam keadaan saya ini anak dara. Wa ma tazawwaja bikran ghairi, dan tidak ada seorang pun yang anak dara di kalangan isteri-isteri Rasulullah SAW kecuali saya. Beliau anggap itu satu kebanggaan kerana itu kurniaan Allah. Lagi, wa tufiya alaihi salatu wassalam wa ra'suhu fi hijri, dan telah wafatlah Rasulullah SAW dalam keadaan kepala mulia Rasulullah SAW berada di pangkuanku. Allah. Ada pada siapa? Ada pada Sayyidah Aisyah. Wa qabruhu sallallahu alaihi wasallam fi baiti, dan juga tanah yang telah pun menanam jasad mulia Rasulullah SAW di dalam rumahku, dalam bilikku. Kan? Wa yanzilu alaihi alwahyu wa ana fi lihafi, dan turunnya wahyu juga, antara keadaan yang turun wahyu adalah ketika mana turun pada baginda SAW dalam keadaan baginda berada dalam selimutku, sama-sama dengan selimutku. Mana ada berlaku pada mana-mana isteri yang lain. Kan? Berlaku pada Sayyidah Aisyah. Wa ana ibnatu khalifatihi wa sadiqihi, dan aku adalah anak perempuan kepada khalifah selepasnya dan juga teman rapatnya, itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maksudnya abang kata, saya anak perempuan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Allah bagi saya lahir dalam keluarga ni. Macam tu. Wa nazala uzri minas sama, dan telah turunlah ayat daripada langit mempertahankanku. Wa khuliqtu tayyibah inda tayyib, dan aku telah diciptakan daripada tayyibah inda tayyib. Kan? Yalah, daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq dah, lepas tu pergi pada Nabi SAW lagi. Wa wa'itu maghfiratan wa rizqan karima, yang terakhir adalah Allah dah janjikan kepada aku dengan apa? Dengan keampunan dan juga rezeki yang mulia. Sebab tu bila kita baca Al-Quran ni, kita kena rasa Allah berkata-kata dengan kita. Bila mai ayat berkenaan orang kafir tu, kita tahu kita bukan kategori itu, maka kita kena rasa bahawasanya Allah sedang memperingati kepada kita jangan jadi macam mereka. Tapi bila cerita-cerita ayat ni, kita kena rasa Allah Ta'ala sedang menyantuni kita. Boleh? Mari kita baca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin an-nuril muzhibil nisyani bi nurihi wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adad ma wasi'ahu ilmullah. Selepas daripada Syekh Ahmad bin Idris, Syekh Ahmad Idris tak mau main sayang. Duduk di sini. Selepas pada Syekh Ahmad bin Idris menyebutkan bahawasanya setiap orang akan dihadapkan di depan Tuhannya. Bermuhasabahlah sebelum kalian dihisap Allah. Tengoklah dulu pada jawapan kalian bila Allah Ta'ala tanya nanti. Semua akan merasa begitu gerun. Maka Syekh Ahmad disebut lagi, qala Syekhuna radhiyallahu ta'ala anhu,
Fa in ra'al jawaba sawaban wa sadadan yartadhihi al-haq subhanahu wa ta'ala wa yaqbaluhu minhu falyadkhul fi dhalika al-amri fa'aqibatuhu mahmudatun dunya wa ukhra. Kalaulah sekiranya bila kita buat muhasabah diri pun lah ni, kita tengok jawapan yang akan kita kemukakan kepada Allah akhirat kelak adalah jawapan yang tepat, adalah jawapan yang betul, yang mana pada jawapan yang dijawab itu diredai Allah. Bukanlah kerana hawa nafsu kita, bukanlah kerana daripada keinginan daripada seorang yang nafsu ammaratun bisu, kan? Kalaulah ada redha Allah pada jawapan tu dan Allah akan terima daripada dia, maka masuklah buat perkara urusan tu terus, kan? Buatlah perkara tu kerana penghujung penyudah bagi seorang yang melakukan perkara tersebut selepas dia muhasabah tadi, dia nampak benda ni elok belaka, kalau buat macam ni, okey dia buat. Maka benda tu dipuji, maka nescaya Allah Ta'ala akan bagi penyudah dia adalah benda tu, benda terpuji dunia dan juga akhirat. Lalu Allah akan bagi al-hayatut tayyibah. Allah Ta'ala akan bagi apa? Hayah apa? Hayah tayyibah. Jangan kita mengelak, jangan kita curah. Curah panggil ya. Jangan kita curah, jangan kita tuang, jangan kita kelentong, jangan kita macam-macam dengan Allah. Ingat, Allah Ta'ala firman ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Bahkan manusia itu dia sendiri akan lihat, saksikan pada diri dia sendiri. Dia sendiri yang paling jelas dalam jiwa dia apa dia sembunyi. Sekalipun dia cuba bagi keuzuran yang banyak-banyak pun, memang dia takkan lepas, kerana kalau malaikat tak tahu keuzuran tersebut, tapi Allah Ta'ala maha mengetahui. Kalau niat dia tak betul, Allah Ta'ala akan sebut. Cuba bayang, orang lain semua dengar Allah Ta'ala sebut ketika dihadapkan kita. Contoh, wal'iyadzubillah. Kita yang berhadap, orang lain belum lagi, tapi orang lain semua pakat rasa takut. Tengok, tadi dia tu memang masuk dah. Kan? Dia tu nampak orang hebat kat dunia dulu. Dia ni nampak macam orang bagus. Mesti dia lepas ni, mesti dia lepas dengan Allah. InsyaAllah kot. Kami tak tahu macam mana. Tiba-tiba, dengar Allah Ta'ala bertanya contoh. Wahai hamba aku, apa yang kau buat yang boleh aku bagi hari ini syurga padamu? Dia pun jawab sekian-sekian. Tiba-tiba bayang Allah Ta'ala kata, Kazabta, engkau bohong. Dan semua makhluk dengar kata bahawasanya Allah Ta'ala dah kata kepada dia, engkau bohong. Hak duduk luar dah bimbang lagi. Kan? Mesti lagi bimbang. Tu dia, ya Allah. Kalau orang macam ni yang kami nampak di dunia macam ni, dengan nampak macam okey dengan kamu. Rupanya sampai dalam sini, jelas nyatalah apa ma'azirah dia itu, Allah Ta'ala tolak. Sebab sebenarnya Allah Ta'ala lebih tahu apa yang ada dalam hati yang terbuku, yang engkau suka bagi keuzuran kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa tak solat? Contoh itu. Ataupun dia sebut macam dalam hadis Nabi yang saya sebut, kata, ya Allah, di dunia aku ini infak di jalanmu sekian-sekian. Allah Ta'ala kata, engkau bohong. Engkau bagi bukan kerana aku, engkau bagi kerana nak orang gelar engkau sebagai Jawad, iaitu pemurah. Masuk neraka. Allah. Malaikat, walaupun benda tu ada tulisan bahawasanya dia infak fisabilillah, bila Allah Ta'ala kata engkau dusta, malaikat terus kazabta engkau dusta. Mereka bersaksikan kepada apa yang Allah Ta'ala telah sebutkan pernyataan tersebut. Sebab mereka tahu yang Allah Ta'ala sebut tu lagi benar. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Siapakah yang lebih benar kata-katanya daripada Allah? La ahad. Sekali lagi Ustaz tanya, Man asdaqu minallahi qila? Sebut, la ahad. Wa man asdaqu minallahi qila? Bila tanya, siapakah yang lebih benar daripada kataan Allah? Tiada siapa pun. Tiada seorang pun. Abang kata, Allah paling benar. Bila Allah sebut dia tu, tak ada siapa nak boleh bagi keuzuran apa. Tapi kalaulah jawapan kita, yang kita jawab, ya Allah, saya buat macam tu kerana saya telah buat istikharah, minta petunjuk padamu. Lalu jawapan yang engkau anugerahkan kepada aku itu, saya perlu laksanakan. Lalu, sekalipun apa yang saya perlu buat itu, menyalahi daripada orang-orang lain. Orang-orang lain tak setuju dan juga sebagainya. Lalu saya terus buat kerana itu jawapan padamu, ya Allah. Ku pilih jawapanmu di atas kehendak diriku sendiri,
dan juga sokongan sokongan daripada orang lain tidak cenderung kepada aku. Tetap kau pilih pilihanmu ya Allah. Maka kalau orang tu betul minta kepada Allah istikharah dapat jawapan, agak-agak jawapan dia macam mana? Dului. Memang aku yang jawab kepada kamu. Memang aku yang suruh engkau buat macam tu. Jadi maka penyudah dia fa'aqibatu mahmudatun dunya wa ukhra. Fasyaikhu anta in ata'tal amra wa kunta mahbuban ladaihi sirra. Syekh di dalam tariqah, kalaulah engkau mentaati suruhannya, lalu engkau akan jadi seorang yang disayangi di dalam jiwa dia. Maka mafhum mukhalafah daripada sini, syekh, guru itu, kalau engkau bukan orang yang bersegera ataupun engkar pada arahannya, maka engkau bukanlah orang menjadi orang yang dikasihi dan dicintai dalam jiwanya. Sebab tajma'una ta'ah wa tufariquna ma'siyah. Yang menghimpunkan kita adalah ta'at, dan juga memisah menjauhkan kita adalah maksiat, engkar engkau. Kan? Sebab itu Allah suruh benda yang baik. Bila kena suruh kan, Allah Ta'ala suruh sujudlah kepada Adam. Siapa yang tak mau sujud? Iblis. Allah Ta'ala tanya lagi, apa excuse dia? Syed Ahmad Hussein, jangan duduk atas meja, turun. Turun. Syed Baba tanya, kenapa kamu duduk atas meja? Kamu nak jawab apa? Baik. Dah mana dah tadi? Aduh, ya Allah ya Tuhanku. Di mana dah? Malas. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Saya tak mana tadi iblis. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Iblis tidak mahu mendengar. Bila iblis tak mahu laksanakan arahan Allah. Sebab tu Tok Sumit selalu kata, awal-awal sampai Ustaz pernah sampai Tok Sumit ada satu orang perempuan dia tak nak dengar cakap suami dia gitu kan. Lepas tu awal sampai tu tak ada tanya apa lagi. Tok Sumit sebut bantah. Tu dia nun sukun. Temu huruf ta, ikhfa siap. Bantah adalah sifat iblis. Bantah adalah aba wastakbara. Mula bantah. Samarah iaitu buah-buahan daripada bantah, dia akan istakbara. Dia akan rasa diri dia besar. Dia akan besarkan diri dia. Dia tak sedang. Okey, baik. Allah Ta'ala masih lagi, belum lagi hambat iblis daripada syurga. Dan Allah masih lagi belum mengharamkan iblis daripada, belum lagi menjauhkan iblis daripada rahmatnya. Allah Ta'ala tanya lagi, wahai iblis, ma mana'aka, apa yang tegah kamu? Bagi tahu aku apa keuzuran. Apa yang menegah kamu daripada sujud iz amartuka, ketika mana aku Allah yang suruh kamu sujud? Dia bagi keuzuran dia. Dia sebut keuzuran dia. Tengok keuzuran dia, adakah Allah Ta'ala terima? Dia kata, khalaqtani min nar. Engkau cipta aku daripada api. Wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan dia daripada tanah padang. Kan? Ana khairun minhu. Aku adalah lebih baik daripada dia. Itu dia keuzuran dia. Dia kata dia lebih baik daripada Nabi Allah Adam. Allah tak claim macam tu. Lepas tu Allah Ta'ala tanya, adakah engkau astakbarta am kunta minal alim? Engkau ni sebenarnya buat-buat nak takabur, nak besarkan diri, ataupun memang engkau ni sebenarnya memang maqammu tinggi? Engkau memang di kalangan orang yang tinggi kan? Memang makhluk yang tinggi kan? Ataupun memang engkau cuba nak meninggikan dirimu, nak besarkan dirimu? Maka last sekali, bila keuzuran dia tak diterima oleh Allah, Allah Ta'ala terus kata apa? Pergilah engkau, turunlah engkau ke muka bumi, jauh daripada rahmat aku, mulai hari ini engkau adalah alaika la'nati ila yaumiddin. Mulai hari ini laknat aku ke atasmu sampai hari pembalasan. Dia. Sebab keuzuran tak ada. Keuzuran tak diterima. Sebab tu kena buat muhasabah. Maka apabila iblis nak turun pula, dia buat permintaan kepada Allah. Ya Allah, oleh kerana apa yang telah engkau
jadikan aku macam ni. Oh, dia salahkan Allah. Dia tak salahkan diri dia, kata dia yang tak mau sujud. Wa bima aghwaytani, maka saya akan duduk di jalan untuk menyesatkan mereka. Di belah depan saya akan mai, kanan, kiri dan juga belakang mereka. Saya akan mai. Tak sebut atas bawah. Sebab atas munajat, bawah sujud. Kan? Dan saya akan sesatkan mereka. Saya minta anzilni ila yaumiddin. Kalau gitu, kalau laknat saya berterusan sampai hari ke pembalasan, maka panjangkan umur saya sampai ke hari kiamat kelak. Kita ingat macam tu punya sombong, Allah Ta'ala tak mau berkenan doa. Ta'ala kata, aku bagi kepadamu sampailah ke hujung sana. Kan? Dan siapa yang menjadikanmu sebagai walinya, dan mereka akan temui jalan yang celaka. Maka kerana itu, Iblis tidak diterima keuzuran oleh Allah. Jadi kita pula buat muhasabah dari kita. Buat muhasabah. Ustaz dah cerita itu orang tu dia dah bagi keuzuran dia apa depan Allah. Dia kata, saya cuma takut padamu ya Allah, sebab tu saya suruh anak-anak saya semua ambil abu mayat saya letak sana sini, bagi cerai berai supaya aku tidak balik jumpa denganmu ya Allah. Tapi Allah Ta'ala tanya, kenapa engkau buat begitu? Kata, aku takut untuk bertemu denganmu. Kerana perkataan dia kata, aku takut nak bertemu denganmu kerana aku tak buat baik langsung. Maka Allah Ta'ala kata, aku ampunkanmu dan engkau masuklah dalam syurga. Sampai menjatuh Allah sayang hamba dia. Wahai dan hadis dia lah, dia kata tak buat baik langsung. Tak buat baik. Tapi dalam hati dia yang Allah Ta'ala nilai, dia tahu kata kok mana pun dia beriman, memang ada hari kebangkitan. Cuma dia harap dengan usaha dia tu, dia boleh tak jumpa Allah. Sebenarnya Allah nak jumpa hamba walaupun dalam keadaan itu. Allah nak jumpa hamba walaupun dalam keadaan itu. Kenapa Allah nak jumpa juga? Kenapa Allah nak jumpa? Namanya Al-Jami', yang maha menghimpunkan. Mahanya Wadud, namanya Ra'uf. Dia nak bagi rahmat. Ra'uf, nak kasih. Wadud, kasih sayang kepada hamba. Satu orang ayah beli basikal kepada anak dia. Dia pergi luar negara, dia beli basikal. Entahlah, tak luar negara pun, luar negeri dia beli basikal. Tengok basikal cantik. Dia nak bawa balik ke anak dia. Dia pun bawa balik basikal tu. Daripada jauh tu dia bawa balik main basikal. Anak tu tengok daripada jauh. Bawa. Nampak nikmat. Iaitu apa dia? Nampak apa? Basikal tu tadi. Punya seronok. Dia peluk ayah dia. Ayah dia bagi basikal. Ayah dia kata, ahlan wa sahlan. Mainlah ambil basikal yang ayah beli untuk kamu. Dia pun naik basikal, dia pergi jauh daripada Allah. Daripada jarak Allah. Daripada ayah dia tadi, dia kayuh basikal pergi jauh. Namun tetap, ayahlah yang beli basikal tu. Dan ayahlah yang teringat pada dia. Ayahlah yang bagi basikal tu pada dia. Tapi kita nak jadi anak yang kalau boleh, ayah beli basikal kat kita, kita dapat nikmat tu, dapat basikal tu, kau boleh kita nak ronda pusing-pusing keliling ayah. Kau boleh kita nak ayah pegang belakang basikal tu, jangan bagi kita jatuh. Kalau boleh kita nak ayah tolong kau basikal, kita duduk di atas riba dia. Macam itulah perumpamaan yang lebih tinggi agung. Kalau siapa sahaja yang hanya rebutkan nikmat, na'im, dia lupa Allah Al-Mun'im. Kita nak biarlah kita dapat nikmat, tapi kita bersama dengan Rabbun Ni'mah. Kita bersama dengan Allah. Faham tak? Allah. Tubna ya Allah, tubna ya Allah, wa raja'na ya Allah, la ilaha illallah, tubna ya Allah.
لا إله إلا الله. Ada qasidah qad kafani lah. Ada orang tak usah kan. Qad kafani. اللهم إني ضعيف قوي في رضاك ضعفي. اللهم إني ضعيف قوي في رضاك اللهم إني ضعيف قوي في اللهم إني ضعيف قوي في قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري فلهذا سري أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا كلما ناديت ياه قال يا عبدي يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا كريم الوجه غثني يا كريم الوجه غثني يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنى الصباري الله 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 ما لنا مولى سوى الله ناديت يا الله يا عبدي أنا
كلما ناديت يا الله يا عبدي أنا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي يا سريعا غوث غوثا منك يدركني سريعا يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا يهزم العسر ويأتي بالذي أرجو جميعا يا قريبا يا مجيبا يا قريبا يا مجيبا يا سميعا يا عليما قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري قد كفاني الله اختياري قد كفاني الله واختياري الله 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 ما لنا مولى سوى الله 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 كلما ناديت يا قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت يا رب قال يا عبدي حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في الله لا إله الله يا الله أنقلي لك يا banyak dosa dan juga kesalahan berkat baginda Nabi yang sering pohonkan keampunan dan juga syukurkan ya Allah. Hamba banyak berdosa, hamba banyak hina, hamba rendah hina memohon kepada Tuhannya yang mulia
yang memberi ampun kepada hambanya. Tiada pengampun selain Dikau, ya Allah, ampunkan dosa hamba, cukup bagiku Engkau mengampunku, cukup bagiku Engkau memaafkanku, cukup bagiku Engkau merahmatiku, cukup bagiku Engkau taubatkanku, cukup bagiku Engkau merahmatiku, cukup bagiku Engkau pengampunku, hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Sallallahu la ilaha illallah La ilaha illallah اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله الحياة الطيبة في صحبة الحق سبحانه. Kehidupan yang elok, kualiti dan juga hasanah adalah bagi mereka yang bersuhbah dengan Allah yang maha benar, maha suci dia. Qala Sultanul Arifin wa Qudwatil Muhaqqiqin Sayyidi Syekh Salih Al-Ja'fari radhiyallahu ta'ala anhu, فبادر بالدخول في كل أمر من قول أو فعل رأيت جوابه مقبولا وفعله مرضيا فإنك ستلقي أمرين عظيمين في الدنيا حياة الطيبة وفي الآخرة أجرا عظيما. ويصدق عليك قول تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Surah An-Nahl 97. Iaitu kata Sultanul Arifin, qudwah bagi muhaqqiqin Sayyidi Syekh Salih Ja'fari qaddasallahu sirrahu, bersegeralah, masuklah dengan segera pada setiap suruhan dan juga perkataan ataupun apa jua perbuatan yang mana engkau lihat jawapan dia telah pun makbul di sisi Allah. Dan kalau dilakukan perkara tersebut diredai oleh Allah, sesungguhnya engkau akan bertemu dengan dua perkara yang agung Allah Ta'ala janjikan kalau engkau bersegera pada perkara tersebut. Yang pertama, kehidupanmu di dunia engkau akan mendapat hayah tayyibah. Yang kedua adalah mendapat ganjaran yang begitu agung di akhirat kelak insya-Allah. Benarlah firman Allah Azza wa Jalla, sebagai Allah Ta'ala membenarkan firman-Nya kepadamu, iaitu barang siapa yang beramal seperti amalan orang yang salih, sama ada orang itu lelaki ataupun perempuan, lagi pula dalam jiwanya dia adalah kategori orang yang beriman, maka kami akan apa? Memberikan kepadanya kehidupan yang penuh kebaikan, hayatan thayyibah. Kan? Kalau orang yang lambat berhijrah, dia tak mau hijrah sama dengan Rasulullah dalam contoh kan. Baginda ajak hijrah, tak hijrah juga contoh. Maka apa akan rasa? Akan rasa perit ataupun masih lagi merasakan susah dalam kehidupan.
Tapi orang yang telah pun pergi duduk bersama dengan Rasulullah SAW ni, hari-hari rasa hayatan tayyibah. Hanya orang yang tak ikut mereka saja tahu betapa peritnya kehidupan di luar. Macam tu. Sebagai satu ganjaran balasan kepada mereka-mereka yang mahu melakukan amalan. Sikit lagi. Wa a'zamu syai' fil hayat tayyibah suhbatul haqqi subhanahu wa ta'ala wa musyahadatuhu wal unsu bihi wa talazzuz bi dhikrihi wa munajati wa du'aihi wa bidzalika yakunu fi jannatil musyahadah allati syarrafaha at-tawadhu'. Yang paling hebat agungnya dan dahsyatnya dalam kehidupan yang tayyibah dan dunia ini, dapat mendampingi, mendekatkan diri dengan Allah Azza wa Jalla. Suhbatul haq subhanahu wa ta'ala. Kan? Tengok iblis. Iblis mana ada rasa gembira, bahagia. Dia adalah seduka-duka makhluk. Manusia buat salah atas hasutannya. Akhirnya manusia diampunkan, dia pula dipersalahkan. Demikianlah juga akan menyaksikan Allah Azza wa Jalla dan sentiasa mendapat santunan daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi faham dan juga berlazat-lazat dengan zikir Allah. Pasal apa seorang itu kadang-kadang dah dengar zikir ataupun mulut dia berzikir, dia duduk dalam majlis zikir, tapi dia tak rasa lazat. Sebab apa? Hati dia celaru. Hati dia sedang bantah Allah. Hati dia tak dengar cakap Allah. Allah bagi azab itu tadi di dalam jiwa. Sebab tu zikir tak rasa lazat. Sampai rasa, awak lah tak rasa macam dulu. Cek balik kamu dengan Allah macam mana. Munajat dia seakan-akan memanggil tapi tidak mendapat sahutan. Dan juga doa dia demikianlah tidak dapat sahutan. Rugilah. Kalau Allah Ta'ala tanya balik, apa yang aku tak bagi pada kamu sama ni yang kau bantah sangat kat aku pasal apa? Kan? Alhamdulillah. Syukuran. Yang kosong. Oh. Bagi Ustaz nak yang kosong. Allah bagi lebih tinggi daripada Ustaz dan kau kan. Hadi lemon lagi best. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad wa sallallahu. Maka dengan demikian itu dia akan mendapat syurga yang didahulukan di dunia sebagai syurga musyahadah. Okay. Kalau siapa pernah pergi umrah, kena tawaf. Bila kena tawaf, ingat waktu tawaf tu, adakah awal-awal kita tawaf kita boleh terus masuk dekat Kaabah? Waktu awal tawaf adakah kita boleh masuk terus dekat Kaabah? Boleh sentuh Kaabah terus? Tak boleh. Kita akan mulakan tawaf pada yang awal kita masuk, iaitu jarak yang paling jauh daripada Baitillah. Walaupun kita duduk di medan tawaf yang bawah. Betul kan? Kita akan mula pada situ. Okey, masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ingin bertawaf di rumahmu, ya Allah, sekian. Kali pertama. Bila kali pertama kita tawaf berapa kali kena tawaf? 7 kali kan? Bila kali pertama kita tawaf, sebelum masuk kali pertama tadi, kita mula rasa diri kita kau boleh nak makin masuk dekat. Betul tak? Kan? Sebab tu ada kosong ya. Selalu kosong ni dia mula daripada Syami ke Yamani. Tahan tu tiba-tiba ya. Kan? Sebab bentuk Kaabah tu apabila bukan segi 4 tepat, dia panggil apa segi 4 apa tak tahu. Sama. Maka tang situ dia akan jadi tiba-tiba ada ruang kosong untuk nak masuk. Kan? Maka bila ada kosong, sebab tu kita rasa, kita nak mula masuk. Makin mendekat dengan Kaabah. Kenapa perasaan tak mendekat? Supaya round yang kedua, kita makin dekat. Betul tak? Adakah round ketiga kita akan rasa, aku nak patah balik kepada hak jauh tadi? Tak. Kita akan nak pergi bagi dekat. Makin dekat. Makin dekat. Sampailah yang terakhir, round yang ketujuh. Habis-habis itu kita nak rasa apa? Asal kau boleh aku nak pergi sentuh Kaabah tadi lah. Jadi kau boleh nak sentuh Kaabah tu. Oh, boleh sentuh Kaabah tu. Allah, menangis-nangis. Berbobok menangis. Bagi Allah, contoh perumpamaan yang tinggi, tidak ada sebanding Allah. Tapi apa yang Ustaz cuba nak sampaikan adalah, kalau satu orang, kenapa 7 kali pusingan? Kerana dia kena ingat, kata bahawasanya,
Iaitu pusingan pertama awal dia mula tu, dia rasa makin nak mendekat. Macam itulah syurga yang 8 darjah. Kalau boleh nak meningkat. Nak makin mendekat, makin dekat. Tapi apabila sudah sampai pada syurga Firdaus, hampa nak apa lagi? Tadi Ustaz kata tadi, kalau kita dah sampai, kita nak selesai tawaf dah, kita nak apa? Kita rasa nak sentuh Kaabah. Macam itulah kemuncak keinginan bagi seseorang hamba yang dimasukkan ke dalam syurga yang tinggi-tinggi adalah ingin melihat Allah. Kalau tadi teringin nak sentuh Kaabah rumah Allah, ni ingin melihat Allah. Ingin mendengar Allah. Ingin menyaksi Allah. Allah bagi kita rasa dalam pengertian tawaf. No? Baik. Habislah kot sampai itu. Nanti kita sambung pula. Kama qala Sayyidi Umar ibn al-Farid radhiyallahu ta'ala anhu, tawada'tu dhullan wa inkhifadan li'izziha, fasyarafa qadri fi hawaha at-tawadu'u. Iaitu kata Sayyidina Sultanul Ashiqin, Sultan Ashiqin, Sayyidina Umar al-Farid. Beliau kata, aku merendahkan diri tawadhu' dan merasa diri hina zullan, dan juga menundukkan diri. Kerana apa? Kerana menyaksikan keizahan. Kerana menyaksikan keizahan. Macam mana nak bagi faham? Saya bagi faham macam ni. Kita ni, bidang kita adalah orang yang pandai dalam ilmu Quran, contoh. Pandai dalam ilmu Quran. Kita mengajak tajwid boleh, kita mengajak ni boleh. Tiba-tiba, tengah kita duduk dalam majlis tu, orang muliakan kita. Kerana apa? Kerana ilmu yang ada pada kita tu lah. Faham tak? Tiba-tiba dalam majlis tu, waktu orang banggakan kita, memang kita ni mulia, maka automatik adab kita akan berubah tu. Apabila tiba-tiba dalam majlis itu telah munculnya orang yang lebih hebat keilmuan dia pada kita berkenaan tentang apa? Tentang ilmu Quran tadi. Katalah dia guru kita. Katalah dia adalah Syekh Mutawalli Sya'rawi. Orang yang ayat perkataan apa dalam Quran yang beliau tak tafsirkan, semua beliau tafsirkan. Lagi dahsyat. Bila beliau masuk, dandan kita pun, Allahu Akbar, dandan menunduk, merendahkan diri dan juga rasa hina di depan orang yang lebih mulia. Macam itulah Sidi Umar bin Farid nak ajak pada kita. Nak zahir mai rasa adab merendah diri, menghentam diri, rasa hina dan menunduk tadi tu, kena menyaksikan kemuliaannya. Kena menyaksikan kemuliaan Allah. Bila kita menyaksikan kemuliaan Allah, kita tiba-tiba jadi macam tu. Tengok dia ni kat luar sebagai seorang yang ni apa semua hebat kami. Lepas dia masuk masjid, dia duduk dalam keadaan menunduk dan sebagainya. Kita pun sembang dia. Oi Datuk, apa ni? Shh. Dia kata, apa syuk-syuk Datuk? Takut apa? Hanya sahaja ketika aku berada dalam rumah dia, aku adalah hamba dia. Jangan panggil aku melainkan dengan keadaan hamba Allah. Jadi kalaulah baginda sallallahu alaihi wasallam diiktiraf oleh Allah dan telah direkodkan oleh Allah dalam kalamullah yang maha suci, agung, mulia di dalam surah Isra, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba. Bila Allah telah menyatakan kepada kita baginda itu adalah hamba Allah, ketahuilah bahawasanya setiap ketika baginda sentiasa menyaksikan Allah Azza wa Jalla dan juga menyaksikan kemuliaan Allah. Baginda sentiasa menunduk, baginda sentiasa sekian. Macam tu. Jadi adab itu dia
adab Rabbah ni, Allah Ta'ala automatikkan dia. Allah Ta'ala jadikan tiba-tiba kamu menunduk lepas kamu jumpa orang yang lebih mulia, hebat pada kamu. Sepatutnya macam tu. Bukanlah bila lagi mengaji, lagi rasa Nabi SAW sama dengan kita. Lagi mengaji, lagi menunduk. Lagi banyak diberi ilmu pengetahuan, lagi banyak rasa tak tahu. Baik. Maka tawadhu' itu adalah satu kemuliaan bagi manzilah, martabat bagi seorang hamba. Sebab apa? Dia tunduk diri rapat di depan Allah Azza wa Jalla. Jadi, last, tak ada satu pun yang kita akan rapatkan semulia-mulia anggota yakni wajah dan juga semulia-mulia tempat yakni dahi. Kita tidak ada satu pun kita akan rapatkan sampai ke tanah melainkan kecuali hanya kepada Allah. Hanya kepada siapa? Syekh Ahmad Hussein. Jadi cuba bayang. Maaf Ustaz cakap ni. Punggung yang melepaskan angin, tiba-tiba 7 anggota wuduk tak kena basuh punggung. Yang kena basuh apa dia? Wajah, tangan sampai siku, kaki, kepala. Betul? Kenapa? Kenapa ini yang perlu dibersihkan? Hal yang membatalkannya keluar sesuatu daripada 2 jalan. Ustazah fiqh ada di belakang. Kenapa? Sebab punggung tidak pernah tersenarai di antara anggota yang akan dakap ke bumi sebagai anggota sujud. Semua yang kita basuh tadi akan tertiarap di atas muka bumi. Kecuali lutut saja kita tak basuh. Lain pada tu, kaki tertiarap tak? Tangan tiarap tak? Gitu. Muka tiarap tak? Semuanya menyerap kepada Allah Azza wa Jalla. Allah nak semua yang rapat dengan tanah tadi, semuanya dibersihkan. Kerana jalan menujuku perlu melakukan tazkawiyah. Jadi biarlah punggung kentut ke, ni kencin ke, apa semua dan sebagainya. Tapi tetap anggota yang nak sujud, nak sungkur pada saya nanti, yang tu yang perlu dibersihkan. Faham tak? Okey? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sahbi Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Fanakan guru membawa erti, hilang wujudku duhai Murabbi. Fanakan Nabi membawa erti, hilang kehendakku duhai Nabi. Diri dan guru bagai rohani, berdua di dalam jasadku ini. Dikau bertahan dengan nafsuku, ingkar arahan enggan menolong. Hikmah hukuman pada katamu, hal keadaan menyadarkanku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Seluruh jalan pemikiran
kepada murid diutamakan, apatah lagi sering doakan agar muridmu dapat kekuatan. Engkau asyik memikirkan apa caranya dapat menghubungkan dengan baginda Nabi Adnan, lalu menyampaikan pada Rahman Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nur kata hikammu hanya difaham lepas ikuti marhala maqam gurumu Rabbi berada di dalam hati mendengar jika berdiam, walau jasadmu telah di maqam namun cahayamu tiada terpadam, walau jasadmu telah di maqam namun cintamu tiada terpadam, cinta dan rindu yang terpendam, kata-katamu terus ditanam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin, Allahumma salli ala Allah pemergianmu bertemu Nabi, kejirananmu di sisi Rabbi, pemergianmu bertemu Nabi, kejirananmu melaksana haji, namun kau masih kenali kami saat menyepi busyara diberi. Terima kasih wahai Rabbi yang menerima diriku ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin, Allahumma salli ala Muhammadin, Allahumma salli ala Duhai kekasih hatiku Sayyidi Badawi, Tuan bergelar sebagai pintu Sayyidina Nabi, tolong benarkan buat muridmu bertemu Nabi, berkenankanlah walau sekadar di dalam mimpi. Ya Rabbi salli Nabi wa Allah fa'ul fina gada. Ya Rabbi salli ala Nabi wa Ali, salli salli demi cintamu ku berpisah dengan ahliku, lalu ku dalam berjalan menunggang untuk bertemu. Jarak dan masa bukan ukuran jauh dekatku, hati yang cinta menjadikanku seorang perindu. Tidakkan pernah ulang darimu merugikanku, bahkan sifatmu sangat pemurah membekalkanku dengan hadiah imbalan siaran di
dibukakan pintu bertemu Nabi, mendengar Quran menambah ilmu. Ya Rabbi salli Nabi Allah fina gada ya Rab madad madad Rahmu telah disempurnakan oleh Allah berkat bimbingan Nabi Muhammad, kekasih Allah. Berilah kunjung ajarmu buat murid yang lemah, merasa buntu kemana perlu terus melangkah. Anak didikmu sangat berhajat, tunjuk isyarat dalam menghubung hati selalu dengan Rasulullah, menyampai ummah kepada Allah penuh mahabbah. Tunjukkan daku jalan pilihan Rasul dan Allah. Wa alihi khairul anami musyafa'un. Ya Rabbi salli ala nabi wa alihi khairul anami musyafa'un. يا رب صل على النبي وآله خير الأنام مشافعون. شيخ صالح جعفري إمام الأزهري لكل يا الله dapat bertemu Nabi. صالح جعفري إمام الأزهري لكل يا الله bertemu Nabi, mengarang pujian dua belas dewan kepada baginda yang begitu menawan, Sidi Syekh Abdul Ghani Karimul Yadi. Anak kepada Syekh Saleh Jafari, berkembangnya tariqah dengan para muddah, memuji Rasulullah dengan berqasidah. Allahumma salli ala nabina, Allahumma salli ala nabina, Allahumma salli Allah Allahumma salli ala di padang sahara namanya Humaisara, di sana terdapat maqam ketua wadi. Di padang sahara namanya Humaisara, di sana terdapat maqam ketua wali. Imam Abul Hasan Asyaduli digala Allah anta syaduli, mengguru kepada Sidi Abdus Salam, terus mentarbiyah ramai imam-imam. Abul Abbas Mursi sebagai khalifah, Ibnu Athaillah pengarang kitab hikam. Imam Busiri masyhur dengan burdah, Yaqulul Arashi Makinuddin Asmar, Sultan Hanafi semua mereka khalifah al-masyhur طريق شذليا. اللهم صل على نبينا، اللهم صل على نبينا، اللهم صل على
نبينا اللهم صل على نبينا اللهم صل نبينا di bumi tanpa ada wali kutub merahmatnya wajahnya tertutup di bumi tanpa ada wali kutub merahmatnya wajahnya tertutup hanya bidadari bahkan jadi istri dialah Sayyidi Imam Ahmad Badawi karamahnya banyak gundukan uqala pemimpin ulama dan juga awliya gandaran diberi Abu Lisamaini wali sutuhi Abul Fityani Babul Mustafa Babul Mustafa Babul Mustafa Syekh Al-Arabi datang ke pandita perintah dari Nabi dikurniakan daulat karamahnya dahsyat di sepanjang hayat dan senapas wafat tarbiyahnya hebat nazarahnya madat sayap kanan rapat dengan Sidna Muhammad mengingkar langata sayap kanan Nabi dicabut permata ilmunya dari hati ya baban Mustafa ya baban Nabi adkhilna Allah ya baban Mustafa Allah ya babal Mustafa berpuluh tahun tetap beribadah tidak makan minum tidak tidur salawat salawat nuraniyah juga salawat syajaratul asliyah Allahumma salli wa sallim ala nuril wa siril asrar wa ilhamil aghyar wa miftahil الأسرار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضال اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسير الأسرار وتريان الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضال جزى الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا محمدا الله محمدا ما هو له yang baik kepada Allah, bawa ke rumah, nyata kepada Ustaz Nuri. Wassalamualaikum.